korang kenal saya kan? Master Izzat. Memang tukang review. Kalau review, memang ramai gila orang datang dekat sini. Hari ni saya nak review dekat kedai Papa Place. Okay, dekat sini ada 10 jenis menu. Kita akan penuh dekat sini. So, kita layan video ni. Apa yang best kat sini bang? Semua makanan best bang. Oh, iya ke? Ish, ini menu-menu sedap-sedap ni. Ya abang masih Izzat kan? Ya, betul saya. Saya nak order semua. Sekejap lagi saya nak pastikan menu tu sampai. Sebab saya nak kawan-kawan saya. Kawan saya ni memang kaki makan. Ya. Betul, 10 menu bang. Aku pun nak call Syam lah. Hello, Assalamualaikum Syam. Kau datang Papa Place, sekarang aku order 10 menu. Aku dengar cerita kau tak makan lagi. Ya, 10 menu. Okay, apa yang kau nak makan, kau makan je hari ni. Aku belanja. Okay, oh, lambat betul lah Syam ni. Sekarang dah pukul apa dah ni? Aku tak sabar-sabar nak makan ni. Okay, dah sampai ya. Aku punya kalang kabut nak korang awet musuh. Dia kata makanan banyak, kita tengok betul ke tak ni? Mana makanan? Aku ingat kau main-main tu. Serius kan kau ada banyak macam ni? Makan terus lah. Mana kau nak makan tu? Kau pilih mana yang kau nak makan dulu. Mimi ni. Atau aku nak tengok feedback kau Ni makan apa? menu. Cantonese mee kan? Cantonese mee hood. Syam, lepas tu aku nak tengok feedback kau. Kau makan menu-menu ni, aku nak tengok feedback kau. Steady, aku ingat kau main-main tu. Kau tahu tak, ni semua harga berapa? Satu Berapa? pinggan ni harga RM9.90 je. Murah. Betul. Kau betul-betul order 10 kan? Ya, aku order 10 lah. Ni baru nasi ayam. Aku ingat kau main-main tu, betul kan? Papa Place ni dia lebih kepada pakar makanan Cina Muslim lah. Menu-menu dia. 12 seconds later. 10 menu man. Macam mana rasa? Aku makan 2. Kau makan 8 kan? Kau tengok berapa ni? 2, 4, 6, 8 aku seorang kan? Ini betul-betul makan kan? Okay, apa feedback kau makan dekat Papa Place ni? Untuk yang lapar, datang sini. Untuk yang nak makan sedap pun makan sini. Kau tengok, lapar ni, semua ni habis ni. Bukan orang biasa ni makan banyak macam ni. Ya. Memang terbaik. Kedai beroperasi daripada pukul 10.30 sampai pukul 8.30 malam. Okay, kalau video lalu, jangan lupa kau follow, like, share, copy link dan repost. Share kepada sahabat-sahabat kita. Ingat kedai nasi Papa? Ingatlah Papa Place di arah Damansara. Okay, jumpa next video. Bye-bye. Makan.